Walaupun buat tu agak pantas tapi cantik lah. Setakat ni Alhamdulillah puas hati sebab memang kami tengok dia punya ruang kerja semua, tempat kerja semualah memang kemas lah. Memang cantik punya mozaik pun nampak tersusun. Lepas tu tak salah kami pun diberi percuma yang kabinet tu kan. Itu pun Alhamdulillah memang semua buat dengan elok, dengan walaupun buat tu agak pantas tapi cantik lah. Memang sangat disarankan lah sebab ikutkan rumah ni memang bagi ukuran je, tapi tengok design semua memang ahli bina yang bagi suggestion lah. So memang dia bagi pilihan yang terbaik. Dia dah siapkan berapa yang ni nak pilih yang mana je kan. So itu antara combination je lah yang perlu dipilih. Tapi memang bila dia dah di-execute tu, maksudnya dah dihasilkan tu memang terbaik lah. Memang sangat disarankan. Semoga maju jaya untuk projek akan datang. Semoga jadi lebih besar lah, satu kontraktor yang lebih besar. Dan kami pun rasa bersyukur dan gembira lah dapat bekerjasama dengan ahli bina, sebab dengan dapat projek yang satu rumah yang kami idamkan dan dapat dihasilkan dengan lebih daripada apa yang kami expect lah.